biasa rata-rata kita terkejut. Pertama, kita terkejut bila tangkapan tu lah. Kat tempat kita masih boleh ada benda-benda macam ni. Ingatkan coket ni dah di bawah pemerhatian dah kan. Kalau tempat lain satu hal juga. Dua adalah bila tiba-tiba terlepas. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, mahkamah membebaskan mereka kerana teknikal. Mereka tak dibenarkan untuk terus ditahan reman. Tak berarti bahawa mereka tak boleh dituduh selepas ini. Kalau pihak polis dan pendakwa raya merasakan berdasarkan maklumat atau bukti-bukti yang telah diperolehi sebelum sekuan dan ketika sekuan itu dah ada kes yang boleh mereka dituduh di bawah mana-mana undang-undang, terutamanya kanun keseksaan. Berdasarkan maklumat yang kita tahulah, yang tengok video dan gambaran apa yang diperolehi di sana, maklumat-maklumat yang setakat yang kita tahu bahawa ada ruang untuk kes dibawa terhadap mereka, tuduhan dibawa mereka sekurang-kurangnya di bawah Seksyen 377 di bawah kanun keseksaan, yang mana yang tu kesalahan yang paling rendah lah di bawah Seksyen 377. Malah tak mustahil boleh juga ada bukti dituduh di bawah 377A juga, perlakuan seorang secara konsensual, maksudnya bukan ada unsur paksaan. Dan contoh yang dibawa adalah kalau ada bukti forensik lah, kondom yang digunakan, DNA dan sebagainya, boleh. Itu secara ringkas.